Dengan batu awal persekolahan ini, saya berasa bersyukur sikit dapat membantu kekurangan keluarga saya untuk membeli alat-alat sekolah anak-anak. Tapi alhamdulillah lah, sebelum buka sekolah baru ni, saya ada sipilah duit sikit-sikit untuk membeli alat-alat persekolahan anak-anak. Bagi mereka ni ada anak-anak lebih 2, 3, 4 orang ni lagi struggle dia nak apa ni, macam kita sekurang-kurangnya boleh membantu untuk beli buku, pakaian. Mungkin orang tua bolehlah beli sepasang seorang deh. Tapi dengan ada duit bantuan awal sekolah tu, mungkin boleh tambah lah. Boleh tambah sebab loan ni kan, perbelanjaan tu perlu sangat lah. Kena tambah. Ibu bapa sendiri pun dah terpaksa kata bekerja keras lah untuk anak-anak sekolah. Sebab loan ni memang banyak sangat keperluan. Lah mungkin alah ke depan tu kita harapkan bagi mereka yang ada anak-anak ramai tu bolehlah kajian, boleh pertimbangkan lagi lah atas bantuan tu boleh lebih ke lagi dah. Tapi alhamdulillah dah cukup dah untuk setakat hari ni. Alhamdulillah lah, dia boleh sangat-sangat membantu dah.